Kawan yang baik begini. Masa kita duduk dengan dia, dia bercerita tentang Allah kepada kita. Dia tak cerita pun pasal dunia dengan kita. Dia duduk dengan kita, dia nasihatkan kita, dia betulkan kita, dia ajak kita kepada Tuhan. Dia tak bercerita pun dengan kita tentang dunia ni. Kerana cerita dunia ni kita sendiri boleh bercerita. Ketika dia bersama dengan Allah, dia cerita tentang kita kepada Allah. Ini kawan yang baik. Waktu dia duduk dengan kita, dia bercerita tentang Tuhan. Dia cerita tentang Allah, dia cerita tentang Nabi. Waktu dia bersama Tuhan, dia sebut nama kita. Cari kawan ni tentang. Ada tak kawan ni dalam hidup kita? Kalau ada kawan ni dalam hidup kita, di dunia kita berkawan, di akhirat juga kita akan berkawan.